Dengar baik-baik. Kalau orang kata Nabi Muhammad, kita kena ingat makhluk paling mulia. Kena ingat tu, tak kira mumak repik ke, kaki nerak motor ke joystick ke. Faham? Nabi Muhammad makhluk paling mulia. Nabi Muhammad lebih mulia dari 7 lapis langit. Nabi Muhammad lebih mulia dari bumi, cakrawala, bulan dan bintang. Nabi Muhammad lebih mulia daripada arah dan kursi, malaikat dan sebagainya. Makhluk paling mulia Nabi Muhammad. Tapi kita malah tak selawat. Malah tak. Kita suka benda lain. Pasal apa? Selawat ni tak seronok, tak enjoy. Faham lagi? Tak enjoy. Jadi benda-benda agama kita kurang pandai. Betul tak? Tengok Fatihah kita baca. Nah, berat menanam Fatihah. Maliki yaumiddin. Tu pun baca dalam rokok. Nyanyuk dalam rokok baca Fatihah, dah lah tak sedap. Faham? Dia punya hanyut dah serabut perut semayang, duk mikir, DC naik, minyak duk turun. Nah, dalam rokok maliki yaumiddin. Nah. Batulah kita ni nak masuk syurga Allah dengan ibadat kita tak lepas. Nah, dengan rahmat Allah, betul tak? Dengan kasih sayang Allah. Kerana kita ni cak ayang. Banyak babah kita ni. Lebih pada minum ketum.